Kalau PAN, kalaupun nak berpakat, pandai-pandailah. Selindung-selindung sikit. Tak, sekarang ni yang kau bergaduh dengan Muhyiddin, tu kau punya pasal tau. Kau nak bergaduh dengan Muhyiddin ke, kau nak bergaduh dengan siapa ke, itu korang punya pasal dalam parti sendiri. Ya, itu isu rumah tangga kau. Apa hal nak kait dengan Anwar Ibrahim pula, nak kait dengan Perdana Menteri pula? Tak pasal-pasal kau buat majlis, satu majlis dekat Bukit Damansara, majlis Muhyiddin, satu majlis dekat mana aku tak tahu, Hamzah punya camp. Tiba-tiba dalam ceramah kau duk petik nama Anwar Ibrahim, petik nama Perdana Menteri, duk serang Perdana Menteri. Kau gila ke apa? Kau okey tak okey ni Hamzah? Ha? Kan? Tak aku cakap. Last sekali dia akan salahkan DAP juga. Kan? Gaduh huha-huha, tuntang dalam rumah sendiri, dalam parti sendiri duk gaduh. Last sekali depan menyokong depan kaum P, depan ramai-ramai ni cerita, oh Anwar begini, Anwar begitu. Last sekali DAP punya pasal. Itu ialah korang ni. Masih lagi duk melaungkan demi Melayu, demi agama. Kan? Duk bergaduh sakan tunggang nama Melayu, tunggang nama agama. Tak cukup tunggang nama Melayu, tunggang nama agama, serang Perdana Menteri, serang Anwar Ibrahim, serang DAP. Kan? Kau dah gila ke apa korang ni? Nak bergaduh-gaduh lah. Tak payah nak petik nama orang lain lah. Kan? Nak bergaduh-gaduh korang punya pasal lah. Nak bergaduh ke, nak apa ke. Korang punya pasal lah. Ini tak pasal-pasal pula nak petik nama orang lain pula. Gila betul korang ni.